tu Islam ajar miskin tak? Islam tak ajar miskin. Islam ajar orang miskin ada kepentingan dia dalam masyarakat. Dan orang kaya ada kepentingan dia dalam masyarakat. Berarti kaya dan miskin saling-saling ada manfaat untuk masyarakat. Jangan jadi masyarakat sebelah barat melihat kemiskinan itu menyusahkan. Kalulah kemiskinan itu menyusahkan, jangan jadi seperti satu cerita. Kita ni, kita zaman dulu lah, cerita rakyat ni. Ada seorang ni raja adil. Apabila adil dia memerintah kerajaan dia, orang suka belakang, hidup subuh ke apa dia apa semua. Satu hari katanya raja tu, saya nak keluar ada urusan lah, nak pergi buru ke nak pergi apa, maka dia ayat ke anak dia. Dia kata, wahai anak anda, kata ayah nak tubik daripada negeri. Jadi sementara ayah tak ada ni, kata anak anda urus dah kerajaan ni, kata anak anda, ayah anda nak tubik. Maka anak